Assalamualaikum. Hari ni kita akan buat sport rim project. Macam biasa kita akan start design, part design macam biasa. Sekarang ni saya dah masuk dah. Lepas tu kita akan pilih YZ plan, sketch, bulatan 60. Bulatan ni besar dia akan jadi 60 diameter. 60. Dah buat tu, kita pergi ke pad, kita keluar sketch, pergi ke pad. Length akan jadi 10. Tu buat reverse direction, mirror direction. Lepas tu kita pergi ke sketch semula di bahagian ini. Buka projection, pilih. Nanti dia akan keluar projection warna kuning. Jadi kita boleh lukis kat atas garisan tu. Kita ambil line, tarik bagi atas ni. Panjang line ialah 5 mm. Lepas tu kita akan tarik line lagi. Panjang line ni ialah 60 mm. Lepas tu sekejap. Boleh padam balik line ni. Pilih line ni, target elemen, coincidentkan dia. Target elemen, tekan dekat yang part ni, tu coincidentkan dia. Next, line dekat atas line 60 mm ni, kita tarik ke arah kanan. Ini 8 mm. Lepas tu kita buat line lagi. Kita tarik ke bawah. Parallel dengan line tadi. Tak apa, tak kisah ke bawah mana, sebab nanti kita akan trim. Kita double click trim. Kita boleh trim line tadi. Lepas tu trim dekat projection line ni. So bila semua dah bersambung, kita boleh ambil mirror, select semua. Kita pergi ke plane ni, tekan saja. Kita akan dah dapat dua mirror ni. Lepas tu kita pergi ke keluar dari sketch semula, pad. Sebab tadi kita dah buat 10 sini 10 sini, jadi maknanya 20 mm. So 20 mm. Lepas tu reverse direction, kita nak pergi ke belakang dia. Selepas tu kita boleh circle pattern dia. Circle pattern ni instant 5, berapa degree, 145. Lepas tu reference element kita pick ni. Dah keluar macam ni. Lepas tu kita pergi ke ZX plane, sketch. Kita ambil line, kita mula daripada tengah ni, kosong, tarik ke tepi. Line ni 2 mm. Kita ambil line lagi pergi ke hujung line tadi, ke sini, tarik ke atas. Ini 15 mm. Panjang garisan 15 mm. So kita gunakan 3 point out
point out. Ini tarik ke tengah ini. Okey. Untuk pastikan dia bersama dengan garisan ni. Okey, kita ambil ni lagi. Okey, kita pick. Tarik ke sini. Okey. Pastikan dia melencong ke arah kiri ni. Tak apa, kita boleh tinggikan dia dengan ni. Okey. Dah itu semua. Ini dia. Okey, seterusnya kita keluar. Okey, kita pergi ke start. Klik ke design. Wireframe and surface design. Okey, ini revolve. Kita pick dia. Okey, dia dah pick profile garisannya tadi tu. Okey, revolution axis ni kita ambil dekat H ni, H direction. Okey. Angle 360 kita nak pusing semua. Okey. Lepas itu kita pergi ke start semula, mechanical design, part design. So, kat sini kita boleh cari split. Kita boleh split dia. Splitting element ialah revolution tadi tu. Okey, kita pusingkan dia supaya dia akan mula potong yang bahagian sini. Yang belakang ni dia akan biar. So dia akan jadi macam ni. Okey, kita hide dia. Okey, dah dapat. Ni. Kita guna, lepas tu edge fillet. Okay, kita pilih semua dekat bahagian tepi-tepi ni ada 5 bahagian. Okey. Pick dulu. Pick. Okey. Radius dah okey dah 5 mm, rasanya boleh okey ya. Okay, dia akan jadi macam ni. Okey. Cuba. Okey. Okey. Lepas tu kita akan buat dia punya garisan apa ni? Untuk skru dia. Jadi kita mulakan dengan line. Mulakan dengan line, kita ambil sini. Okey. Ini ialah 10. Bawa balik. Okey, seterusnya kita akan buat dia punya tempat letak skru tu. Okey, kita sketch dia. Lepas tu line, kita ambil line sini, start daripada sini. Okey. Oh, sorry. Dia punya ni ialah 5. Okey. Lepas tu bulatan. Okey, bulatan ni ialah diameter 10. Okey. Okey, line tadi boleh padam. Lepas tu kita buat line kat sini. Tangent ke sini. Bawa je ke atas. Okey. Lepas tu kita akan buat sebelah kiri ni pula. Pick line tadi. Kita guna mirror. Pick line tadi. Tekan di sini. Okey. Lepas tu kita sambungkan je. Sambungkan dia. Okey. Untuk line-line lebihan ni kita boleh trim. Okey.
Okay, kita keluar, poketkan dia. Okay, ni ialah 5mm. Okay. Oh, sorry, salah ni. Kita bawa balik. Mana tadi? Kita edit poket balik. Oh, poket ni kita padam je. Okay. Ya Allah, salah. Patutnya reverse direction. Okay. Betul. Okay, lepas tu kita sketch balik. Kita buat benda sama. Sekarang ni dia punya lubang pula. Sebabkan ni tadi dah bulatan apa nama? Kita projectkan bulatan ni tadi. Kita akan gunakan bulatan yang pertama tadi. Okay, kita linekan dia. Sebab dia dah tadi 10, diameter 10. Kita nak dapatkan diameter 8 pula. Kita gunakan dia punya titik tengah dulu. Sebab titik tengahnya sama. Okey, kita buat bulatan. Diameter 8. Okey. Kita dapat ni semua, yang ni semua boleh padam balik lah. Okey, ni pun padam. Kita keluar semula. Lepas dah keluar, kita poketkan dia. Kita buat je berapa-berapa sebab kita nak buang terus 15 tak silap. Okey, kita tengok semula. Okey, dah potong lubang diameter 8 dengan dia punya poket diameter 10. Okey, untuk kita poketkan dia, dekat sini ada 5 lagi tempat nak poketkan dia. Kita ambil circular pattern. Okey, keadaan solid. Dia punya instant ni 5, 145 yang gila. Sama je macam awal tadi. Okey. Tu dia punya selection-nya ialah dia punya YZ plane tadi. Okey. Kita preview. Okey, dia dah potong. Okey. Okey, sama juga dengan lubang 8mm ni. Kita guna punya sama. Objek. Ini. Tu, dia punya ni. Kita ambil ni. Okey. Okey, dah dapat 5 butang. Okey. Lepas tu, kita nak buat dia punya logo kat tengah ni. Okey, logo kat tengah ni, saya dah buat dah lukisan dekat AutoCAD. Logo Honda. Lepas dah buat, kita save je, save as. Save as sini. Dia punya file AutoCAD 200 LT 2000. Dia save ni. Kita save ni. Okey, saya dah save dah tadi. Kita terus pergi ke logo tadi. Ni dah ada. Kita just drag, masukkan dalam Katia. Bila dah masuk dalam Katia, dia akan terbuka terus Honda ni. Okey. Kita just copy je. Tekan main view, copy. Okey. Kita masuk balik rim tadi. Okey, tadi kita dah copy kita punya logo tadi. Kita ambil plane. Kita paste ke plane ni. Okey, paste. Sekarang ni dah ada lah, cuma dia besar. Bila dah besar ni, kita just select. Kat main view tadi. Kita tekan sketch. Bila dah sketch ni, kita scalekan dia sebab dia besar. Ini scale. Select semua. Okey. Ambil titik tengah. Kita kecilkan dia. Tak cukup kecil lagi. Kita kecilkan. Tekan scale. Tadi kita dah select dia masih orange. Kita just tekan titik tengahnya. Okey. Rasanya dah cukup kecil dah ni. Okey, rasanya dah okey kot ni.
sebab rasanya macam agak kita centerkan dia. Rasanya dah cukup center ni. Okey, bila dah cantik macam ni, kita just keluar, kita packkan dia. Okey, packkan dia dalam 5mm. Okey. Lepas tu selalunya logo Honda kan dia warna merah. Kita just tukar je warna dekat property, baru nampak macam Honda. Okey. Alright, cantik. Lepas tu kita boleh buat dia punya bibir rim ya. Sini boleh padam. Kita ambil axis YZ plane, kita sketch. Okay, kita hidupkan dia punya projection. Okay, tekan ni projection. Lepas tu ambil line, tarik je. Dimension ni ialah 7mm. 7mm. Okey, lepas tu line lagi. Tarik ke sini. Yang ni dimension dia 60mm. Okey. Pun line lagi. Okey. Kita tarik ya. Yang ni semua kita boleh padam lah. Okey. Pada padam ni kita keluar balik pad. Okay, shaft. Selection profile ini. Okey, dia punya axisnya ni. Take profile. Lepas tu thickness dia 4. Okey. Kita dah siap lah. Sampai situ saja kita punya. Kita boleh check ada lubang semua. Logo. Okey, itu saja. Terima kasih daripada saya, Imran Aidil.